Hari korang kita akan buat paranormal dekat rumah tok cik saya yang ada sepupu yang paling kaya ke dunia. Dan kita ada 2 sesi. Pertama, kita akan prank. Prank tu kan? Kita ketuk-ketuk itu, lepas tu kita lari. Yang kedua sesi, kita akan start buat paranormal. Jadi, jom kita buat. Jom, let's go. Kita akan. Kawan kita sudah mengetuk pintu guys, dia memprank guys. Okey, sekali lagi. Okey. Sekali kita landing dulu. Okey. Sekarang ni tak nampak guys. Jangan tengok. Okey, sekarang ni tu sana nampak. Tu sana. Tu. Apa perubahan ni ya? Cugik mula kata Okay, sekarang ni takut. Tambah. Apa? Sabar. Ada orang. tak apalah, yang tu kita buat nanti. Jom kita sama paranormal. Jom. Kita sama ke paranormal ya. Okay, jom. Okay, sekarang ni kita tengah jalan nak paranormal. Tu tu rumah. Tu rumah kita kacak ni. Tu rumah kita kacak ni. Saja suka-suka. Ni gelap sikit guys. Okay. Mana tekan kita nak pergi tau. Jalan lagi. Ini bukan jalan kita gini negara. Tu lah. Okay, sekarang ni kita nak dari mana? Sini? Sini asli je lah. Tapi kalau rasa gelap kita pasal balik Kalau rasa gelap Kalau rasa gelap tengok. Ni pun gelap kau Tu kita dekat ujung sana kat depan. Tengok dia kau. Sama. Okay, sekarang kita boleh jap. Okay, sekarang kita sampai sini je. Sekarang ni kita nak pergi depan tu. Depan ujung tu. Siapa kat padang bola? Yes. Tu saya tunjuk. Saya tunjuk. Kat sana nampak. Ujung. Atas je kita pergi. Nanti kalau boleh kita buat vlog. Boleh? Kita buat vlog. Vlog apa? Kita buat vlog bila tapi vlog Betul guys. tapi vlog tu bila habis raya haji lah ya. Oh, bunyi bunga api pula. Kenapa guys? Itu punya bunga api saja di kat langit-langit ni. Mana? Oh tu. Tu guys. Cantiknya. Okay, sekarang ni kita sambung. Tunjuklah lagi. Kita sambung pengalaman. Okay, sambung. Ada orang. Okay, kita sambung. Tempat ni lelaki lah. Siapa ada orang lelaki ada kacanya lah. 3. Okay, sekarang ni kita nak sampai depan dia. Ni rumah mana tu Tohik? Ni rumah mana? Rumah apa namanya? Umi Ayah. Rumah mami dia. Umi Ayah. Oh, umi dia. Ya, betul. Okay, sekarang ni siapa nak pergi depan tu? Siapa nak pergi depan tu? Siapa nak pergi dulu depan tu? Kamu seorang. Ambil. Okey, kita pergi dulu. Kita test dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi dengan seorang-seorang je lah kita pergi. Ni tu orang ni tinggal lah. Gurau je. Okey. Kita akan pergi jalan ni. Yang ni gelap sikit weh. Tu. Okey, sekarang ni kita lagi lah. 1 2. Kenapa? Jangan ikut jalan ni. Nak ambil orang penat-penat. Kita rasa buruk jalan. Ya lah, okay guys, kita betul dulu lah. Tunggu. Okay guys, jadi di situ guys. Kita Sebab saya ada firasat buruk. takut sangat situ gelap sangat guys. Kenapa makan daun ni? Wah, kejut lah. Benda lah yang tak pakai ni. Okay, sekarang ni kita nak pergi paranormal kat mana? Satu lagi. Betul dulu. Paranormal. Sabar guys. Sabar dulu. Jadi kita nak paranormal sini. Nak sini. Sini je. Ada guys. Paranormal mana ni guys? Kejut aku. Bapak besar belalang ni. Tidak nak. Sabar guys. Mana belalang? Uish. Tu. Atas tu Adi. Pa, kita sambung. Sama-sama. Jom. Kita sambung dulu. Gampang kau orang. Sabar kita guys. Seperti okay guys, sekarang ni baru je tak di kenapa nak khabar? Kena dah sakit. Tak ni ada orang nampak gitu. Ada orang nampak kita dalam rumah masa kita tengah ketuk itu nampak kita. Sebab tu kita lari yo. Sekarang ni nak pergi nama mana? Sekarang ni kita akan buat vlog lain vlog. Vlog apa? Buat lah vlog. Saya Syah. Ni nampak nak konten. Okey. Kita buat vlog pergi kedai. Kedai. Okey, kita dulu kita makan-makan dulu. Kita pergi kedai jauh ya, tapi ni vlog. Kedai ni kedai je. Kedai Aurora. Kambing je.
Awak jalan kaki, patuh kaki. Dah. Dah Okay. apa? Apa? Kita jalan kita makan-makan dulu. Tak mau. Okay. Ada dapur kaki. Sampai ni. Sekejap guys. Sekejap lagi. Okay. Apa? Nampak pocong tadi. Rupanya bukan pocong. Hanya Bukan gerak. Mulut macam gini. Kan mulut. tak apa. Ketua halusinasi aja. Tak apa. Nanti dulu kita tunggu sekejap guys. Okay guys, sekarang ni kita nak pergi depan tu. Lepas tu Itu nanti habis video. Ni dah penat sangat ni. dah penat lagi. Tak jumpa pergi atas. Kita kena siapa jumpa atas dulu. Tahik muka mu aku jumpa dah ni. Pocong tapi ramai fans nak tengok kita buat nak nampak hantu. Fans kita nak nampak hantu. Guys, kalau nak tengok hantu ni kena tunggu dulu Sebab kita duduk kat negeri yang tak ada pun satu kafe. Betul tu. Kat Indonesia mesti banyak. Siapa rasa ada banyak kat Indonesia? Siapa yang Indonesia tengok kat sini? Cuba komen. Okey, tunggu jap. Ataupun dekat yang lain. Tapi situ tak sah. Okay, kali ni kita nak pergi kedai kejap. Guys, sekarang ni tunggu je dah Nak pergi ambil duit dulu kat rumah. Ni tak boleh pegang telefon lah ni. Apa dapat aku nak depan. Lepas tu aku kena pusing badan. Sekarang tunggu sekejap. Okay, sekarang ni kita kena tunggu dulu. Aku dah muka hitam ni. Kita tunggu berapa minit. Korang rasa berapa minit kena tunggu? Korang rasa berapa minit kena tunggu? Dalam 10. Ataupun 2. Ataupun 1. Ataupun 3 cukup. Ataupun 100. 100 berapa ah. 100. Ni rumah ni pernah berhantu dulu. Dulu kita pernah jumpa hantu dulu. Oh, ingat tak? Ingat tak? Betul. Ingat. Kita pernah jumpa hantu kat rumah ni. Tapi tu tu dah petik dah. Tak, kita takut. Takut muncul kita kacau malam-malam. Jadi kita tunggu sekejap. Okay guys. Kita nak sampai kedai dah. Jadi tunggu je lah. Ni penat sangat dah ni. Kita rehat-rehat dulu makan-makan Aku minyak. nak beli Milo. Bilo dah tambuk ni. Tadi tunggu je lah. Kalau boleh Tunggu kita sementara. makan buldak. Budak. Baru makan ni. Tak apa. Nanti kita Tarik. sama. Mau makan kat ni. Mau lah. Masa ni? Beri kau kat ayah sikit. Masalahnya aku tak ada kat rumah. Aku selalu tak ada kat rumah. 2 hari aku tak ada. Jadi guys, tunggu sekejap. Okay guys, kali ni kita kena tunggu dulu. Ada gangguan ya. Aku rasa Kacau. kata yang kat sana macam terkenal. Tu lah. Macam sepupu awak. Tak tahu. Tapi rasa tu bukan. Macam sama. Okay, sekarang ni kita kena tunggu dulu. Ada orang. Minta maaf kalau banyak yang berhenti Okay guys. Kali ni kita nak tempat gelap kot Nanti saya akan kembalikan lampu ni kau dah. Yes. Tapi rumah kita ni gelap sikit guys. Minta maaf lah kalau tak nampak benda-benda. Ya. Tapi kalau rasa seru yang sangat gelap tu je lah. Tak tahu. Okay, sekarang ni kita kena jalan. Tengok. Tu rumah orang. Ni rumah hantu. Nampak yang warna biru ni rumah hantu. Sekarang ni kita... Sebenarnya tu rumah Amal. Itu rumah kawan Torik dulu. Tapi sekarang ni rumah tu dah jadi benda dah. Sabar. Sebab pintu ni. Sabar. Okay guys. Sekarang tempat sejuk sikit. Hush. Okay. Tapi tak ada benda. Ini mana? Tu. Milo ni. Tu. Nampak? Situ kita nak lalu. Kita kena lagi Okay. Bersedia lagi. Berapa sejuk tu? Aduh, duduk boleh sejuk kan. Angin. Berapa kuat laju. Pegang tangan. Tu. Angin kuat. Okay. Sedih tak? Pegang tangan sama. Ya, pegang tangan masak ni laju sangat Tahu kita pegang tangan sama. Sabar. Ada motor. Alhamdulillah. Sekarang kita tunggu. Takut air. Okay guys, kita dah sampai sekejap je. Kita lagi Sonic tadi. Macam Sonic. Balik kau. Sabar, kita sedia dulu. Kita nak ambil duit. Tadi. Okay, kita nak ambil duit je buat. Saya jaga Yes. gadget ni. Awak cakap masa tu. Okay. Kita dulu. Okay guys. Jadi, saya nak ambil duit sekejap.
Korang tunggu dah. Okey. Kejap. Okey. Ha. Kejap.